Mang, Jang. Mang. Dari rumah. Cerah aja. Dah dua dengan kapai keler penyapu padai. Jam ini Jang. Kapai keler penyapu padai. Kapai keler nyapu padai. Oh, Jepi Badi. Yo. Mengapa jorang mau Den? Minta tolong dan ciek. Mengapa? Beko ang singgah ke kantor jorong. Ambil surat undangan senang tentu angin Kaji Roza sama lasuh. Di kantor jorong. Kantor jorong ada surat undangan. Ayo. Beko angin Kaji Roza sama lasuh. Deh. Kalau nak mau ya, Pak. Yung undangan tu nak mu angin sa kinyo. Dan kapai keler serta penyebut padai tu. Pasoknya. Ya angin sa kinyo, yung lain ngalatin yo na. Iya dah. Yung lain pekeler lu. Kau mau jorang ah? Pekeler. Yalah. Apa jorong kah? Ini nak kebuk ni Ini dah. Iya, kemana tuh dia lamunan dia. Kok dobek ambek tuh mereka. Hari ini. Kamu ngasih meh kerja kena keruncang lah ngah. Kadang kerja sok sibuk lagi. Kerja mama tak nak hari. Dia mudik. Haji. Mengapa Haji? Kamu masuk sibuk ang. Iya, kerja indah tu lah sok sibuk ikut tak. Haji. Oh, dan tadi sobok sama Pak Jorong. Mengapa jorong? Sobok sama Pak Jorong di rumahnya. Mengapa seboknya? Deh. Dia tadi kan dari rumah. Sobok sama Pak Jorong tadi. Mangga. Ikut hadirnya sudah nyagi tugas ah. Bangkit si mabau ngecek yang astagfirullah. Dah putih buang tak ngerti ngecek yang Haji. Jadi nak Pak Jorongnya minta tolong ke Den. Mangga. Dah ko mak sela dulu ah. Jadi aku ada nombor Pak Ji ah. Keceknya Pak Ji ada hutang. Yo mana tu? Dan dalam percaya dah. Pak Ji tu okey je kuah. Oh, naik haji lah 5 kali. Ji, 6 kali 6. Pertama masak bawang tak lain. 6 kali umrah 6. Lah umrah tu, Pak Haji. Jual 6 kali. Aku ada nombor Pak Ji gua Kuah. Iya mah. Haji Rozano. Bila hutang apa orang? Tak ada hutang lah. Ada hutang lah. Tapi kau ada nombor senan. Berapa Ji? Langsung bagai Berapa lunas tu apa? Tak ada hutang lah. Nak hutang tu Pak Ji. Hutang. Ni tak ada hutang lah. Ada benda sebut hutang lah. Aku toke. Hutang. Umrah lah 6 kali. Ti kau bakal ada nombor Pak Ji kau Tak ada hutang lah. Tak ada hutang lah. Tak menanggar pakak bang Pak Ji. Bayi lunas atau tak ada hutang. Tak ada hutang. Dia nak ku hutang dah Pak Ji. Dia Pak Ji ya. Deh. Tanah. Deh. Pak Ji kau. Ngaku lah ya Haji. Tapi bagi hutang apa malah. Pak Ji kerak kalun lah. Deh. Pak Ji ke? Adanya. Dek. Lain lah. Dek. Ang caroy din.
Deh. Kok dia enggak? Astagfirullah, bangkak-bangkak sanan-sanan mungkuang mah. Dia. Tindak preman deh. Pak Haji. Matuang deh ha sanan-sanan matuang dah dia. Pak Haji. Nyo tenju deh Pak Haji tadi. Tindak preman tenju deh. Deh. Coba kok sampai mode itu mungkuang. Tek. Oh, dan tadi inyo suruh dek Pak Jorong di tek ah. Coba jorong. Dia duduk di sekolah bisa aja nonggarek lega. Tek. Ibu dan Dia nyo suruh dek Pak Jorong tadi. Lu jadi ku dan dek ibu dia anak nak mengareh lah delik deh ha. Iyo, tu be tempat Pak Haji. Tu tiba tempat Pak Haji, berang-berang ya. Tinju deh. Tenju bang. Onde sakit deh. Pak Haji apa Haji tu betek? Yo, ang mengaki Pak Haji kok sampai nyo tenju kok tak ada masalah, tak mungkin yang laki tangan Pak Haji dekang dong. Ndak batu tu kena tangannya. Payah lah dong ngecek nang seorang lah. Tek. Oi. Kau gadang dia mau kacau dia nak. Kita kacau kan? Onde. Hitam aja deh. Dia mau hitam ke aja. Yo. Tu mengapa Pak Haji itu? Tek, dan tadinya sudah deh, udah Pak Jorong, aku ada nama Pak Haji di sekolah mau minta utang. Atau? Pak Haji? Pak Haji bawa utang, Tek. Tu ini sudah dia Pak Jorong. Pak Haji bawa utang lah gaya awak toke bawa. Astagfirullah tu. Tek, dia hendak menjual utang deh, Tek. Bawa utang. Yo. Jadi nak, tiba di situ. Dia minta, nak nama Pak Haji kau dah. Atau? Nak namanya dah. Tu nyetenju dia. Alah, tu hitam kau dia. Ya tuang tu iyalah tunggu jangan jalan guys. Inyo dah nak. Dan tiba situ tadi inyo sedang duduk-duduk yang kipeh-kipeh situ ah. Iyalah lah mengarati anak kini ya 7 buku anggo ya kah? Iyo jadi Pak Jorong menyuruh meminta utang. Bau utang Pak Haji jadi toke lagak dak PAK ya. Tahu. Tek. Dengan mata dia lah sakit tu ah. Ya tahu. Tek. Mata dia lah sakit tu ah. Jadi kini dia malih dia apa ko Pak Jorong ko bagi-bagi saya dia ni suruh ha. Cepat jorong lah. Yo gara-gara Pak Haji tu. Tek Tek dulu nak mau tek si ko tek ah. Astagfirullah. Tek tunggu lu tanya Rencek. Tek bangau lu. Ndak mungkin Tek berutang Tek toke kau toke Jawi dua Nah sembarang saya Pak Jorong dah mengecek semua. Leka mungkin ko kayu dia bagangalagak Jawi dan saya berajuta ko jual ko berutang adola namuan di siku. Ang landak salah catat nanangga. Astagfirullah. Deh. Tek. Lega ha. Nak adu dan nak adu berutang kasia-sia nama lan urang sampai berutang peden. Alah baru ko adu namo den di sinan. Tek gini bayi lunas atau kredit ke? Den nak adu berutang je Pak Jorong deh tolong tarang ke Pak Jorong ko lasuh. Tek, dia pertama dia ragu Tek, ndak mungkin Tek kau berutang dah. Alah. Kau ni ndak pertama itu cik dia ndak salah Pak Jorong deh cik dia. Pak Jorong tu. Atau dia menemui Pak Jorong lagi ni. Jadi inyo pasu ah. Awak tu kan pandai mengecek sedak nyiyung dengan dinyun lah. Jadi Tek bayi lunas atau apa kah? Tak ada kena bayi yang kelamak dia yang sangat. Aduh. Baras tu ah. Aduh. Kelakak dia yang. Kini dia tak senang teh dia. Lawak turun Pak Jorong tu. Aku Tek tokok lengka. Turun Pak Jorong tu. Aduh. Kelamak dia yang. Pak dia yang. Aduh. Pak dia dah lok kau. Inyo bayarin dulu ah. Dia lama rasai lama rasai. Duduk. Baca di tu kah? Nyo catat nama di Pak Jorong. Ah. Dia mengicik dengar ada yang tiga ha. Aduh. Awak baru tang saya dah kelas tahu Pak Jorong dah si awak. Toke kan? Toke. Haji umroh 2 kali, 5 kali, 6 kali. Kalau kini ndak senang teh wak suruh Pak Jorong lah. Suruh Pak Jorong. Elu Pak Jorong lah.
Mana si Meh tadi kan? Dan kelas selesai kena jual suruhnya tadi kan? Oh, mungkin minggu petang lah kan? Dulu lah apa ya basuntik kekentu jorong kekentu aling. Kecil pakai ditik. Kekentu aling selesai kerja gini. Pak Jorong. Kuah. Jorong. Pak Jorong kuah. Ha. Kau yang penganin kau Pak Jorong ha? Ha? Tahu? Lawannya itu mah. Pak Jorong pangkanya Pak Jorong. Kami baru Aduh. tang cakap orang suruh tagih di kuah. Mengadan Jay? Ha. Mengadan Jay? Bila nak butang kat jorong. Aduh. Tu tang dah. Baru tang keceknya bayi kini kau jual keceknya Aduh. mana nama kami di buku gua. Balik ke jawi kasah. Sebelum jawa dia lo. 6 kali umrah. Ha. You lai tahu dia dan Pak Ji 6 kali umrah. Dan lai tahu kau toke so toke Jawi. Oleh tahu aku kecek nak catat-catat nama dia tang. Mulut nama kat jorong mah. You dia nak salah, dia nak salah. Waden menyuruhnya si Meh cik dan. Tolong hantar undangan kalasuh Cik Haji Roza cik dan. Ambil akan 7 orang cik dan. Ha, iya kan? Undangan. Dah saya teh. Tang deh. Ha? Undangan dia suruh. Ini pakak.